Tidakkah anda tahu sebuah kapal perang sebesar padang bola sepak yang dilengkapi dengan radar yang boleh mengesan sasaran sejauh jarak Kuala Lumpur ke Singapura dan mampu menembak jatuh peluru berpandu pihak musuh sebelum ia sempat mendekati pantai sedang giat dibangunkan? Itulah realiti baharu yang sedang dibina oleh Turki apabila mereka memulakan pembinaan pemusnah pertahanan udara TF-2000. Program ini bukan sekadar membina kapal tetapi merupakan pengisytiharan strategik bahawa Turki kini bersedia untuk bersaing dengan kuasa maritim besar dunia di perairan Mediterranean, Laut Hitam dan seterusnya. Keupayaan luar biasa pemusnah TF-2000. TF-2000 mempunyai saiz yang mengagumkan dengan anjakan 8,300 tan, panjang 149 meter dan lebar 21.3 meter, setanding dengan pemusnah kelas Aegis Amerika Syarikat dan Type 055 China. Sistem persenjataan utamanya ialah 96 sel sistem pelancar menegak VLS Medlas buatan tempatan, membolehkan ia membawa sehingga 96 peluru berpandu yang sedia untuk dilancarkan dalam masa beberapa saat sahaja. Peluru berpandu pertahanan udaranya, Cyper, mempunyai jarak libasan melebihi 150 km. Bererti ia boleh melindungi bukan sahaja kapal itu sendiri tetapi seluruh armada Turki dalam radius yang luas. Radar AESA Kafrat yang dipasang mampu mengesan sasaran sejauh 450 km dan menjejak lebih 2,000 sasaran serentak, cukup untuk memantau seluruh ruang udara timur Mediterranean dalam satu masa. Bagi serangan jarak jauh, TF-2000 membawa peluru berpandu cruise Gezgin yang mampu mencapai sasaran melebihi 1,000 km, membolehkan Turki menyerang ke dalam wilayah pihak musuh tanpa perlu menghampiri pantai. Kapal ini direka bentuk dengan teknologi halimunan stealth yang menyukarkan pengesanan radar, menjadikan pengesanan oleh pihak musuh sama ada gagal atau sudah terlambat. Dengan keupayaan untuk membawa helikopter F-70B Seahawk dan sistem udara tanpa pemandu, TF-2000 juga mampu menjalankan misi peperangan anti kapal selam, peperangan elektronik dan operasi mencari dan menyelamat di laut lepas. Kesimpulannya, TF-2000 bukan sekadar kapal perang. Ia adalah simbol kebangkitan Turki sebagai kuasa maritim serantau yang mampu melindungi kepentingannya di perairan yang dipertikaikan seperti Timur Mediterranean dan Laut Hitam. Hal yang perlu kita perhatikan seterusnya adalah bagaimana Greece, Rusia dan kuasa-kuasa lain akan bertindak balas apabila pemusnah ini mula beroperasi sepenuhnya pada 2030 kerana kehadiran TF-2000 secara langsung mengubah keseimbangan kuasa di rantau ini. Sekian, terima kasih.